Pemilik ini beralamat di Kedah, tetapi dia memanjatkan permit itu kepada seorang individu dari Kelantan dengan hanya RM500 sebulan. Ya, kita hanya dapati perjanjian itu antara dua pihak ini hasil daripada siasatan kita. Ini telah melanggar syarat permit kenderaan, dan kita juga dapati bahawa apabila diminta untuk mereka menyerahkan laporan GPS kenderaan tersebut, dia tidak dapat menyerahkan laporan tersebut kerana GPS tidak diaktifkan. Jadi ini dua syarat besar yang mereka telah langgar. Dan saya telah mengarahkan APAD selepas surat tunjuk sebab tamat tempohnya, permit untuk syarikat ini akan ditarik balik serta-merta, akan dibatalkan serta-merta permit kepada ataupun lesen kepada pengendali ini. Dia ada beberapa buah bas yang lain. Jadi semua permit lain dan lesen pengendali itu akan dibatalkan serta-merta. Ini tak ada rayuan lagi, walaupun dia ada proses layuan yang dia boleh buat, tetapi saya nak katakan tidak akan dilayan layuan dia, akan dibatalkan serta-merta.